Membincangkan tentang tamat era kuasa, Bersatu Sabah telah meminta Presiden Parti Muhyiddin Yassin untuk letak jawatan. Yunus Nordin, Ketua Bahagian Libaran dan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu memberitahu yang 20 daripada 24 bahagian Bersatu Sabah meminta Muhyiddin caw. Kata Nordin, bila ada tindakan disiplin diambil, kami tidak teragak-agak untuk hancurkan Bersatu di Sabah. Kami akan meletakkan jawatan serentak dan akan melumpuhkan badan pimpinan. Ini berita agak buruk untuk Muhyiddin. Tapi jangan risau, ada sokongan untuk Muhyiddin lagi di Sabah. 8 ketua bahagian Bersatu termasuk Ahmad Ali Akbar Khan Gulan dan Jupri Omar semalam menyatakan ia bukan salah Muhyiddin, tapi salah Roland Kiandi yang memimpin Bersatu Sabah. Apa yang betul dan apa yang salah? Perikatan Nasional kalah 41 daripada 42 kerusi yang mereka tandingi. Bersatu kalah semua 36 kerusi yang parti itu tandingi. Malah hilang deposit untuk lebih daripada 30 kerusi. Daripada memimpin Sabah sehingga tahun 2022 kepada hilang deposit 3 tahun kemudian. Tidak kisahlah kalau Muhyiddin ataupun Roland yang memimpin Bersatu Sabah. Yang pasti atau hampir pasti Sabah dah mula hanyut di Sabah. Apabila pemimpin-pemimpin ini kata tidak dapat sokongan yang secukupnya daripada parti, maksudnya calon-calon untuk PRN yang baru lalu, maksud mereka sokongan kewangan. Bukan perjuangan untuk bangsa, agama ataupun negara. Hakikatnya, Bersatu sebenarnya UMNO 3.0. Sama seperti UMNO dalam banyak cara. Pemimpin hanya ingin bekerja sekiranya mendapat ganjaran. Tetapi untuk geng yang minta Muhyiddin letak jawatan, biar cepat-cepat sedikitlah. Sebab Muhyiddin akan bergerak ke UK dalam masa 10 hari lagi. Cuti-cuti Eropah dan Dubai. Entah bila Muhyiddin kembali pada Januari 2026, mungkin Bersatu Sabah itu kurang sedikit.